Nak masuk dalam microwave, air fryer, oven pun boleh. Wah, nice lah lunchbox ni. Dia siap ada 2 bahagian. So macam bila kita nak panaskan benda, saya boleh letak dia jadi macam ni. 2 bahagian, 2 lauk. Yang ni jenis kaca yang memang tahan panas. So dalam microwave, air fryer, oven pun boleh. Dan I love ni sebab dia datang siap dengan penutup. Bagus gila sebab kita boleh tutup dia. Nak letak masuk dalam peti ais boleh. Kan kita nak buat lunchbox kan. Bila kita nak panaskan, yang ni bahagian ni kita akan buka so that macam steam tu dia boleh keluar. Memang betul-betul kejap sebab bahagian tepi ni, korang dengar? Dia betul-betul dia betul-betul kejap macam tu. Dia tutup 4 side dia tutup. So memang confirm tak tumpah. So sekarang nak panaskan makanan. Bekas ni nak masuk dalam microwave boleh. Nak masuk dalam oven pun boleh. Sebab dia tahan sampai 400 darjah Celsius kalau tak silap I. Korang boleh tengok dekat beg kuning. Berasa asap weh. I sebenarnya lagi prefer kaca. Sebab kalau kita letak dalam bekas plastik nak letak dekat microwave, tak apa bahan kimia lah keluar. Tapi kalau kaca, lagi selamat. Korang siap boleh macam masak lagi kat dalam ni. Siap datang sekali dengan penutup. Memang I recommend. Yang ni korang tengok kat beg kuning.